Boss, big boss. So you guys are Irish and then they from using the mountain road. Akhirnya tim Al-Isra memberi ruang kepada beliau tayangan dengan basikal kemarin. Maksud saya rasa ada nampak billboard pun. Ya, ada. First time ada billboard. Okey, apa melengahkan masa. Sebenarnya ini adalah hari yang sangat paling bermakna pada Zahari sendiri dan saya. So akhirnya karya dengan basikal Aku Merentas Benua Asia berjaya dicetak dan diterbitkan. Berikan tepukan kepada Zahari. Sebab saya sebagai seorang penulis pun ada satu buku bercinta nak siapkan. Sebab banyak elemen-elemen yang akan mungkin menggagalkan, melambatkan dan sebagainya. Okey, hari ini kita berbesar hati kerana pihak Roda Link ada 5 cawangan. Okey, tanpa melihat waktu sebagai penaja tempat lokasi pelancaran buku dengan basikal Aku Merentas Benua Asia oleh Zahari Huzaimah, saya persilakan Encik Mir Latif pengurus cawangan Roda Link Masa untuk menyampaikan sepatah berkata. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Pertama sekali saya mengucapkan dan bila Zahari muncul dekat feed, saya rasa macam ini Dari Mangsa dan saya sendiri sebagai peminat sukan berbasikal tiba-tiba kan tak berbasikal tapi on off. Saya Roda ini syarikat yang base dia dekat Europe sebab dia punya vibes dia. Buku dia Indonesian kan, tapi dah ada kat Malaysia ada 5 cawangan. Tapi tidak berada di Indonesia untuk kita masukkan saja kan. Kita pasal di mic. Okey, buku ni berapa Zaris? 62. Hari ni ada special price tak? Tak. Okey. Support produk lokal. Sebab orang kita beli buku Mak Salim 100, 200 ada hal. Buku anak Malaysia ada diskaun. Tolonglah kita berubah sikit dah 2025 kan. Support sebab apa yang sebenarnya yang support saya selama ni, yang follow saya journey saya, ada yang follow daripada dulu masa saya mula dulu. Saya bermula dengan menulis blog sebelum zaman saya buat dokumentari TV semua lagi. Masa tu tahun 2010 dan cerita itulah yang saya bukukan, pengalaman tu yang saya tulis buku yang saya sekarang ni. Dan di sana terima kasih juga kepada Roda Link kerana sudi collaborate dengan saya. Diorang ni dah lama collaborate dengan saya, jadi kurang 2 tahun lebih dan basikal yang saya pakai sekarang ni dan begini sikit. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, pihak Roda Link ada membuat promosi, ada berbagai barangan di bawah ya. Dan juga kepada mereka yang buat pembelian lebih RM100 berpeluang untuk memenangi hadiah. Ini story kan, perkara bisnis ketika dulu dalam kemah tiba-tiba ada gangguan bunyi. Nak dengar daripada buat punya mulut, kena tunggu masa rakaman podcast. Komunitas kepada Mereka Serikat Islam dan perhubungan dengan Islam. Siapa sangka perjalanan pertama itu sebenarnya adalah titik permulaan kehidupanku sebagai seorang Muslim. Bukan aku yang memilih hidup di jalanan, tetapi jalanan ini yang telah memilihku. Okey, berikan tepukan kepada Zaris pelancaran buku dengan basikal Aku Merentas Benua Asia. Dipersilakan Zaris. Okey, berikan tepukan sekali lagi kepada Zaris Huzaimah atas pelancaran buku dengan basikal Aku Merentas Benua Asia. Okey, Zaris boleh ambil gambar sikit. Cik Mio, silakan. Sebagai selaku penaja. Hari ini kita ada edisi khas, kita ada kotak nak buat camper car pula. Ni Abang Nazri yang kat Noni, duk post kan.
Aku cakap, aku dah nak sekali dengan dia. Tapi dah ada event rock, tak jadi rock. Sampai sini. Saya rasa orang nomad, living nomadic, especially before the pandemic itu lah. For about 10 years, saya travel around the world for 10 years, 5 years sampai sekarang, and 3 months. Kalau orang cakap serik, memang tak serik pun sebab dia keep level pun sampai sekarang kan. Sebab dah hampir-hampir melayang nyawa masa tu kan. Dan bukan sekali ada banyak kali. Satu lagi tu kat mana tu? Kat India kan? Negara yang paling selamat. Kat mana paling best? There is no safe apa cakap paling negara paling selamat yang paling best. Tak ada. Semua negara ada orang jahat, ada orang baik. So kita fikir that kind of thing. Okay guys, pengalaman misteri Nusantara. Sebab kalau kita camping ni, kita camping sebab orang tahu. Once kita masuk dekat bumi orang. Thank you so much. Big thanks to Rolling daripada lama dah. Dan memang insyaAllah ke depan ini kita akan bergerak lebih panjang dan lebih besar. Hopefully. Okey, maknanya Zaris akan develop lagi impian yang lain bersama dengan Rolling insyaAllah di masa akan datang. Mungkin ada kata-kata akhir ataupun Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi kesempatan saya memberi kesempatan berkata. Jadi saya ayah ini bila Zaris dah berjaya. Mulanya kita fikirkan dia dalam bulan 2 umumnya makan bertahun-tahun dia hantar mesej je. Dia hantar mesej tu dia selamat. Adalah yang berita-berita yang menakut kita. itu Datuk Zuhaifah pakai signifikan majlis pelancaran buku kita pada hari yang berbahagia ini dengan basikal aku meretas benua Asia. Zaharis Sulaiman, berikan tepukan yang gemuruh kepada Zaharis. Ini adalah satu hadiah. Ada nak link ni, diorang media nak link gambar tu. Oh, link. Kopi je. Link. Tangki dia tak apa dia. Okey. Ada satu soalan lah. Kita orang dua selalu touring berdua. Zaris bila? Soon. Soon. Dia kena tangguh sebenarnya. Oh, ya ke? Ya. Ada satu orang ke? Nanti kita gitu. Tak bagi dia dekat juga. Okey lah, nak ijazah sama. Why not? Yo. Boleh. Rugi jadi single. Dekat belakang, dekat belakang. Baru lagi jumpa dia tu. Bila majlisnya? Tengoklah sikit-sikit lagi. Kita majlis kan? Tak payah majlis, kita orang jenis macam ni je. Okey, terus ni Sama. Nanti nak jalan berdua sama lah. Boleh join sekali. Okay, thank you Zaris. Congrats lah. Congratulations. Basikal jangan lupa break. Alright. Thank you. Thank you bro. Di sebelah kiri orang takut dia Memang gerak lu. Okey. Saya tunggu buku abang dia. Kata kita beli tiket malam ni. Malam ni Kena kata jangan plan. Jangan plan. Kalau plan kita tak akan ke mana. Alright. Kita terus pergi ke mana? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kita start. Tiket balik tak payah beli. Tak payah. Kita bye-bye. Selamat tinggal Kalau tak plan dia ni, dia beli dulu cakap. Jangan cakap malam ni. Pack lah apa-apa malam ni. Dah siap. Dah, jangan pack. Oh, okey, jangan plan. Alright. Jangan pack. Kita terus pergi. Kau macam ni kan? Macam ni je pergi. Okay bang. Alright. Tiro je bang. Okay.